Kimi start dengan bab yang paling mudah dulu, iaitu bab asas nombor. Bab yang pertama, persamaan kuadratik. Itu pun easy je. Cuma asas nombor lagi easy berbanding dengan bab 1. Okay, dan juga asas nombor ni kegemaran SPM lah. Okay, so dalam bab ini 2 perkara je, janji. 2 perkara je. Yang pertama, Kimi nak ajar tentang tak jadi pula pen ni. Okay, yang pertama ialah lato-lato. Tahu tak lato-lato? Tahu. Lato-lato hak permainan tu. Tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, teknik mampu tak mampu. Mampu tak mampu. Okay, so Kimi terangkan yang paling mudah dulu, lato-lato. Apa maksud lato-lato ni? Okay, sebelum tu, asas nombor. Asas nombor tu apa? Okay, asas nombor ni, okay, kita belajar waktu, kita biasanya digunakan dalam subjek SK, Sains Komputer. Ataupun asas sains komputer. Okay, sebelum tu nak tanya. Tahu tak kalau Kimi tulis 2 kuasa 3 tu berapa? 2 darab 2 darab 2. Okay, berapa kalau 2 kuasa 3? Berapa? Tekan ke 8. Betul 8. 8? Hmm. Betul. 2 kuasa 3, 8. Kalau 5 kuasa 2? 25. 25. Okay, so dah pandai dah tu. Okay, jadi kalau lato-lato, maksudnya bila nak guna teknik yang ini, dan ini. Okay, lato-lato digunakan bila dia cakap tukarkan kepada asas lain kepada asas 10. Asas 10 tu yang mana? Asas 10 tu yang basic kita guna. Contohnya apa? Contohnya 5, okay? Contohnya 105, 105 ialah asas 10. Semua nombor ni semua asas 10. Semua kat muka atas apa tu Mai? Dekat semua bumi ni semua pakai asas 10. Jadi sekarang ni lain kepada 10. Contoh Kimi bagi satu soalan 143 asas 10 tukar kepada tukar soalan lain. Okey. 10122 asas 3 tukar kepada asas 10. Nampak tak ni asas 3? Nampak? Okey. Jadi sekarang ni sebelum tu nak cakap kalau asas-asas ni semua nombor dia tak lebih daripada king. Ni king dia. Nampak tak? 2 tak lebih 3, 2 tak lebih 3, 1 tak lebih, 0 tak lebih, 1 tak lebih. Jadi kalau saya tulis macam ni Ishraf, 2, 5, 2, 5, 3, 4 kuasa 2. Betul tak? Tak. Kenapa? Sebab nombor asas 2 tu ada hak tinggi lagi. Okey, contoh apa yang tinggi? 5, 3, 4. 5, 3, 4. Alright, comel. Dah faham lah tu. Okey, jadi setakat ni. Okey, jadi apa yang kena buat? Apa maksud lato-lato tu? Maksudnya just tarik. Tarik semua. Tarik. Faham? First. Okey, sekarang ni nampak nombor apa? Ni asas berapa? 3. Asas 3. Jadi letak semua 3. 3, 3, 3, 3, 3. Boleh setakat tu? Okay, lepas tu kita kuasakan dia dengan bermula dengan nombor kosong. 0, 1, 2, 3, 4. Settle. Boleh yang ni? Jadi sebab tu dia dah main lato-lato, nampak? Kalau kita bulatkan dia, nampak? Dia jadi lato-lato. Tapi Kimi nampak dah walaupun tapi lato-lato lah. Boleh. Okey. Setakat ni. Okey. Sekarang ni apa yang kena buat, just 300 berapa? Saya tekan calculator. Ya. Senang je. Berapa? 1, betul? Betul. 1. 301?
3. Betul? 3. Jadi gini, permainan asas nombor ni kalau 3-0, 3-1, confirm 1 dan asas dia. Contoh Kimi bagi soalan lain lah. Contoh kalau Kimi bagi 2-1-3-0 asas 4. Nak tanya, Kimi tarik yang ni tahu tak berapa? 4-1. Ni sini berapa? 4-0. Gana? Gini, okey. Contoh ni soalan lain tau, soalan lain. Okey. Bila kita tarik kan, kalau kita tarik 1, 2, 3, 4 kan? Betul. Okey, tulis 4, 4, 4, 4. 4 kuasa 0, 4 kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3. 4-0. Nak perlu tekan kalkulator lagi ke? Tak ya. Tak payah. Apa jawapan dia? 4. Astaga. 4-0. 4-0. Tengok atas, tengok balik atas. Tengok balik. 1-1. 1. Okey, 1. Okey. 4-1. 4-1. 4 kuasa 1. Tengok balik atas. 4. 4. Okey, boleh tak permainan dia macam tu? Boleh. Kalkulator yang kena tekan kalkulator start dengan nombor 2. Jadi 3 kuasa 2 berapa? 9. 9 kuasa 3 kuasa 3. 20. 20 berapa? 3 kuasa 3. 27. 27. 3 kuasa 4. 80. 80. Sekejap. 3 kuasa 4. 81. 81. Okey. Kimi, lepas dah cari semua ni, apa yang kena buat? Okey. Step yang seterusnya apa yang kena buat? Ishraf kena darab kesemuanya. Darab. Maksudnya 1 darab 81, 0 darab 27, 1 darab 9, 2 darab 3, 2 darab 1. Faham tak yang tu, Ishraf? Faham. Okey, jadi sekarang ni cuba darab. Nak daripada kiri. Nak tengok betul faham tak? Okey, sebut dulu. 1 darab berapa? 1 darab 2. Astaga. Okey. Start dari kiri. Kalau start dari kiri. 10 darab 81 10. Jangan. Okey. 1-1. Dia 1 je. 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Okey, cuba. 1 darab 81 gitu. Betul. Lagi? Okey, 1 darab 81 berapa? 81. Okey, tambah lagi. 27. Kosong lah. Kosong. Okey, kosong biar. Lepas tu 9. 9 tambah. 6 6. Okey, tambah. Mana? Next. Tambah apa? 2. 2. Okey. Jadi sekarang ni faham tak? Bila dah darab kita kena tambah semua. Tambah. Faham? Okey. Cuba tambah semua. Berapa? Sekejap Berapa, Syah? 98. 98. Asas berapa? Kita tukar asas berapa tadi? Kita tukar asas berapa tadi? 3 ke berapa? 3 ke 1 ke 10. Ke 10. Jadi 98 asas 10. Siap. Okey. Kita nak sekali lagi. Okey. Sekejap. Kimi padam dulu yang ni. Padam. Okey. First apa kena buat kalau dapat soalan lain kepada 10. Dia suruh tukar kepada asas 10. Kan Apa yang first dah dapat soalan kan? Apa yang kena buat? Apa nama teknik ni?
Lato-lato kan? Okey, lato-lato kena ada tali tak? Ada. Okey, jadi kena buat apa? Tarik. Kena tarik. Tarik. Okey, lepas tu? Ni asas berapa? Darab 4 Bukan darab. Okey, ni asas berapa? Asas 4. Asas 4. Jadi apa kena buat? Tulis Tulis asas Tulis 4. Tulis 0 4. Okey, betul. 4, 0, 1, 2, 3. Okey, jadi sekarang ni. Okey, Kejap. Okay. Next, settlekan kan. 4, 0. Jadi 1. 1, 4, 1. 1. 1. 4, 0, 1. 4. Allah lari sekejap. Sabar. 4. Okey, 4, 0, 2. 4 kuasa 2, 16. 16. 4, 0, 3. 4 kuasa 3, 64. 64. Jadi apa kita kena buat? Apa? Dah lepas. Okey, cuba tengok atas. Dah dapat wali. Kena darab Kena darab. 2 darab 64, 1 darab 16, 3 darab 4, 0 darab 1. Okey, lepas dah kena darab, kena tambah ke tolak? Tambah. Okey, sekarang ni kira. Okey, cuba Ishraf kira berapa dapat? 2 darab berapa? Okey, 128 tambah 16 tambah 12 12 tambah 0. 0. Tambah 0 lah. Okey. So, apa kena buat belakang Ishraf? Apa dah dapat? Kena buat apa? Tambah semua. Okey, tambah semua berapa? Jadi 156. 156 asas berapa? Asas 10. Asas 10. Siaplah dia. Boleh? Senang tak? Boleh. Ke susah? Okey. Senang. Okey. Cuba Ishraf buat soalan A. 2 minutes. Kejap. Tak apa. Ambil dulu kertas ke pen. Alah, ketahu duduk apa. Metaya ni. Okey. Siap ya? Dah? Kejap. Boleh? Tu ajarkan lagi. Okey. First. Nampak tak?
Betul? Betul. Betul. Okey, jadi tarik dulu. Satu. Tulis. Ni kan tulislah 6 1 kosong. Jadi 6 kosong berapa? 6. 6 kuasa 1. 6 1. 6. Okey. Jadi apa kena buat? Darab. Darab. Jadi bagi 2 darab 12. 12. Apa? Tambah 6. 6. Sekejap. Oh ni. 3. 3. Okey. 12 tambah 15. 15. Asal 10. Asas. Yap. Okey. Okey. Sekarang ni dia suruh asas 10. Sekarang ni dia bagi 8. Faham? Okey. Dia cakap ni. Apa kena buat? Kita tarik dulu. 1, 2, 3. 8 puasa. Okey. Cuba jawab lagi. Benda yang senang je. 8 kamu cuba tekan kalkulator. Setakat ni kita permainan dia. Kalau kuasa confirm satu. Nampak tak? Kuasa kosong. Kuasa kosong confirm satu. Kuasa satu. Kuasa kerja. 401. 601. Kalau 800. Oh 80. Yes. 1. 1. 81. 8. 8. Ni bang. Kereta. Pak kalau ni kereta maruah. Okey. 8 kuasa 64. 60. Okey. So next buat Isha. Darab. Okey. Jawapan. Jadi 64 darab 4 256. Jadi 277. Nice. Okey. Asas berapa Isha? Asal 10. Asas 10. Kilas boleh ni. Okey. Jangan takut walaupun dia panjang apa je.
Jangan tengok tau. Ah. Okay. Dah dapat? Sekejap. Uh, 53. Nice. Nampak? Tak ada. Okay. Okay. Untuk bangan tua. Cara ni. Cara shortcut. Kalau belajar ni dekat sekolah. Cikgu ajar cara. Cikgu ajar cara dia bracket natang. Lepas tu sama dengan. Jadi belajar je macam. Cuma ni cara ni cuma taklah masuk mampu. Sedap lagi. Jadi cuma buat ni satu. Okey. Cuba buat sama-sama. Okey. Dapat dah. Berapa? 278. 278. 10. Dah. Okey, ni dah half syllabus tak? Dah half. Dah habis cerita. Mana adalah macam tu? Okey. Faham dah. Nanti kita mampu tak mampu tambah tot. Lepas tu praktis. Dah siap. Okay. Boleh. Naik up. Ni rekod je dibagi. Boleh tengok balik. Lepas tu kan ada dua lagi ni kan. Soalan ni. Syah buat bagi jawapan. 3, okey? Okey. Thank you. Okey.